sekali lagi. Tak tunggu panjang. Tutup aircon, pak keluar balik. Okey, keluar tu macam biasa lah, suspend semua ada. Ingat tak nak tutup lampu. Jalan tu kira laju lah. Ingat jalan kira laju dah. Tapi saya ingat saya macam nak biar lampu lah kan, takkan nak gelap. Macam berlari pula daripada tu kan. Jadinya slow keluar. Tak ada apa. Tapi saya tutup kat lampu. Saya fikir apa? Lampu yang tengah. Maknanya lampu jalan lah. Lampu jalan tutup, lampu bilik pun tutup juga. Okey. Sebab kita cakap apa? Membazir tu amalan siapa? Amalan syaitan. Ya. Lepas tu jadinya saya pun turun naik lift lah. Saya gelapkan lampu sebab tak ada orang dah. Memang saya. Selalu ada orang. Rupanya memang saya malam tu saya seorang. Kecuali tu tak apa. Saya turun, saya ke bawah. Okey. Sampai masuk dalam kereta. Oh, ada lagi? Okey. Ni cerita dia. Kita nak balik dah. Ingat dah settle. Ada lagi? Ingat dah settle. Okey. Saya pun pergi park parking. Maksudnya hari yang sama lah. Hari yang sama tu? Hari yang sama. Tu saya parking kereta ni. Parking tu luas. Ada belah-belah, dia ada belah bangunan, ada belah hutan. Saya punya, minta maaf saya cakap saya datang lambat lah hari tu. Okey. So, saya parking dia parking dah penuh lah. Parking dah penuh. Parking saya paling jauh dekat dengan hutan tu. Tapi saya parking atas batu. Dia macam ni kalau bayangkan, parking tu parking batu, parking tar, lepas tu bawah hutan. Okey, jadinya saya start enjin kereta. Okey, kita jaga enjin. Okey, betul. Apa-apa pun nak kena panas, paling kurang 2 bar. Okay. So malam tu saya nak cakap, itulah panas enjin yang paling lama saya pernah jadi. Walaupun masa yang sama tapi rasa lama tau. Macam buat plank lah. Seminit plank pun tak sampai seminit dah rasa lama kan. Okay. Dah terbakar saya cakap. Okay. Saya start enjin, saya pasang lampu lah. Saya pasang lampu depan takkan nak gelap-gelap kan. Pasang lampu depan. Tu saya pun, relax. Nak bertenang kan, tengok bulan, nak tengok bulan sebenarnya. Tapi malam tu mendung. Tak ada apa lah. Tengok relax lah, tengok bangunan. Sambil tunggu enjin panas. Enjin panas. Okey. Sekali saya bunyi kerak. Bunyi daun jatuh. Yalah hutan. Daun kering jatuh bunyi kerak. Macam tu. Lepas tu cakap, buat suspend je kan. Terus sekali saya dengar kerak. Kerak ni bukan daun kering jatuh. Daun kering kena pijak. Okey. Kat belakang kereta tu. Kira tar tu ada lebar juga lah, 5 kaki tu kan. Dengar kerak. Apa? Bunyi daun lagi ni. Kerak. Bunyi lagi. Bunyi lagi. Kerak. Tu saya pun macam, Okey. Okey guys, iklan kejap. Sorry. Okey, kita sambung cerita. Sampai mana tadi? Jadinya tadi dah bunyi daun ke atas jalan tar. Okey, jalan. Relax lah. Saya pakai atas batu. So tak pelik pun. Okey. Ada batu besar-besar tu kan. Disusun kan. Tak nak kasi lecak kan. Okay, saya dalam kereta. Lepas tu saya masuk dalam kereta. Masuk dalam kereta dah 1 bar. Bayangkan tadi kat luar tu saya dah layan awan, dah layan apa kan. Dah dengar daun, dah dengar orang pijak kaki. Baru 1 bar. Itu malam. Lambat lah. Itu malam lah. Kereta buat hal lah. Tak tahulah saya rasa lama ke. Kereta yang lama ke. Pagi-pagi sejuk ke apa. Tak tahu lah kereta kan. Dah duduk. Betul saya. Tapi pintu buka lagi. Nak kasi angin. Nak kata apa. Nak kasi angin malam. Tiba-tiba dengar kerak. Memang nak datang. Benda tu datang situ lah. Gerak tu bukan orang pijak daun lah. Orang pijak batu. Yalah, bunyi batu. Dekat belakang kereta saya tu bunyi gerak. Bunyi. Okay. Relax. Gerak bunyi satu lagi. Gerak. Lagi laju. Laju. Tak tunggu lama bang. Masa tu, minta maaf enjin setahun sekali je saya buat. Tutup pintu. Terus jalan. Berkesan saya kalau nak lari. Okay. Betul. Okay, betul cakap. Betul macam apa malam ni kata dahsyat sangat ke ni kan? Dahsyat sangat. Saya OT saya tak buat apa pun bang. Saya OT saya buka laptop, main laptop ke kan. Tak ada kacau barang orang lain lah. Main kacau barang saya, file-file je lah. Nama file tak betul ke apa tak tahu lah. Lepas tu dah jalan tu. Saya cakap, ni malam ni lain macam lah. Lampu jalan pun tak ada malam tu, tak tahu lah buat hal juga. Memang beri kerjasama betul lah malam tu cakap. Okay. So kita nak keluar ni, kita kena lalu belakang kilang. Belakang kilang. Bila sampai saya jalan tu, saya dengar bunyi tung. Bunyi apa tu?
Saya sebenarnya ada pengalaman bunyi tung-tung tu selalunya bonet tak rapat. Oh, okey okey. Oh, pintu kereta. Pintu kereta tak rapat. Kereta tak Pintu kereta tak rapat. rapat. So paling logik masa tu bukanlah pintu driver, sebab pintu driver saya dah rapat dah. Paling logik masa tu bonet belakang. Bonet belakang. Okey. So bunyi tung tung, saya macam tu. Saya dengar je terus saya break. Saya tak fikir masa saya berhenti tu kat mana. Okey. Saya berhenti masa tu belakang kilang memang gelap dengan kontainer kiri kanan. Saya berhenti kat situ. Betul cakap, ish, ini bonet tak rapat ni. Terus saya pandang dekat dia punya dashboard kan. Dekat dashboard tu kita boleh tengok apa yang kat meter tu lah. Meter tu. Pintu mana tak rapat? Okey. Saya tengok semua pintu rapat. Lepas tu yang menyala tu apa? Seat belt. Okey, seat belt. Tak pakai lah. Tak Tak pakai lah. Lepas tu saya cakap, seat belt. Tu saya pegang, saya punya seat belt. Nak pakai? Saya pegang, saya dah pakai seat belt. Oh, dah pakai tapi bunyi lagi? Bunyi lagi. Ada dua kereta tu saya bawa sonar kan. Dia kalau bunyi tu memang driver dengan passenger. Betul. Bila saya check saya punya seat belt lah pakai, terus saya orang tangan, pakai tepuk tepi. Sebab Kira nak tepuk hantu tu. sebab lebih kurang lah. Terkejut sangat macam, dia dah pakai ke tepi. Kira macam ada orang lah. Akhirnya aku dengar, bang ke tepi aku cakap. Tak ada orang, gelap. Gelap. Okey. Kereta memang gelap kan. Kita lampu dalam bukan pasang pun kan. Betul. Harap lampu Tutup depan pintu je. kan. Uish, ini lah macam ni kata. Okey, tu kat sebelah punya ada beg laptop. Ada laptop. Beg laptop atas kursi tu. Ada beg laptop atas kursi. Patutlah bunyi satu kan. bunyi. Suspend betul lah. Betul. Saya pun ambil lah beg laptop tu, bawa turun letak bawah. Bunyi berhenti. Okey. Bunyi berhenti. Okey, betul saya pun bawa lah pergi depan pergi thumbprint. Dah thumbprint, kat thumbprint cerah, lobby okey. ada lampu. Terus sebelum nak jalan tu, saya pun sambung jalan. Takkan laptop nak tak bawa lama-lama kan bergagal-gagal rosak laptop. Ambil laptop taruh balik kat kursi tempat yang sama. Saya pun saya perasan. Tak bunyi. Okey. Tak bunyi bro. Mungkin sistem dia kot dah ni kot. Saya panjang balik tu, saya memang adjust bag tu nak kasi bunyi. Nak kasi sedap hati kan. Tak boleh? Tak bunyi? Memang tak bunyi. Alamak. Bag yang sama letak situ. Bag tu bukan berat pun, ringan je. Bag laptop. Okay, jadinya ujung jalan cerita tu, ujung masa saya on the way tu, saya terfikir. Yang kat bilik tadi ketuk pintu bukan ketuk pintu tu, okey. Bukan orang lah. Lepas tu sampai kat kereta tu punya tapak kaki tu bukan orang kan. Sampai belakang tu, logik lah ada bag. Okey. Masa tu kita ingat logik bag. Tapi letak balik bag tak bunyi ya. Tak pernah saya bawa kereta tu, bag berbunyi. Selain pada malam tu. So malam tu mungkin memang dia ikut sekali ke kita tak tahu kan. Tapi malam mungkin tu dah tepuk sekali tu dia lari agaknya. So malam tu memang seram. So kira malam tu dia cakap kategori misteri lah. Okay, so betul. malam tu terpulang, siapa yang penonton nak dengar nak cakap, okay, maksudnya ada memang betul satu point X dan Y kat kursi tu, saya tak try lagi tak bunyi. Tak pun sebaliknya lah. Kalau macam saya fikir logik, bag lah nak sedap hati. Kalau tak saya tak balik. So seorang seorang memang seram lah. malam tu pun malam kilang pun tak jalan. Apa jahatnya malam tu, semua orang tinggal saya seorang ke kat jabatan tu. Aduh. Depan pun security tak ada juga. Saya tampil seorang-seorang. So memang kalau kerja ni memang tak boleh lah seorang tak boleh. Memang kena ada teman lah kalau OT malam tu. Paling pun seorang dua orang lah. Kena dua orang lah teman. Kita dengan kawan kita seorang lagi. So saya cakap, saya boleh kategorikan tu, saya pernah kena memo sebenarnya. Okey, saya kena memo pada syarikat lah, kata jangan balik lewat. Okey. So saya rasa malam tu saya kena adalah memo dari alam sebelah. Itu jadi. So dah keluar memo, masih buat lagi tu? Ke sebelum keluar memo tu? Awal-awal dulu kita rehat lah kejap daripada tu. So macam dah keluar memo, lepas tu rehat kejap, buat balik, tiba memang benda tu pula time tu. Okey. So 2 kali memo, satu yang daripada kasar, satu yang daripada okey, faham. So memo tu bukan saya sajalah sebenarnya bukan saja, tak tahu lah. Bukan company bagi saya sajalah. Bukan company saya saja, mungkin ada sebab lah, mungkin ada sebab lah kan. Kita punya HR
dah pernah nampak ke apa ke. Dia nak jaga kita Dia nak sebenarnya. jaga keselamatan kita. Memo tu guna untuk jaga keselamatan kita Betul, sebenarnya. betul. Kita dengar cakap. Okey. Ada lagi cerita-cerita kawan-kawan ke? Wash, itu akan ada segmen yang lain kalau saya boleh minta segmen lah. Itu pengalaman sendiri ke? Pengalaman kawan ke? Masih pengalaman sendiri juga. Okey, maksudnya ada cerita lagi ni. Okey, ingat tak masa episod 1 tu, diorang duk ulang-ulang apa? Diorang naik office kalau si malam 10, 11, 12, betul. 12 max. Time tu saya. 12 max. Okey, 12 betul. max diorang tak naik atas. Betul. Gelap-gelap tu, korang kena ingat kadang-kadang ada yang penajar saya kat dalam pejabat, diorang gelap dah. Lain. So pukul 12 tu saya kat atas. Okey. Maksudnya ada cerita jugalah. Ada. 12. Okey, alright geng. Jadi itu saja cerita untuk malam ini daripada Nuruddin kita. Ya. So cerita yang kalau kena seorang-seorang memang agak seram lah. Kalau kena berdua pun kita boleh lagi dua-dua. Kalau kena seorang lagi lah. Jadi alright guys, untuk korang yang mana berminat dengan cerita seram singkat kita, jadi korang boleh subscribe, tekan butang subscribe, korang boleh share dengan kawan-kawan dan korang boleh like video ini. Jadi untuk itu saja pada malam ini. So kita jumpa di next episode. Assalamualaikum.